Baiklah, kita mencari, mari kita mengorek 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Faedah yang pertama, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Demikianlah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Demikianlah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Lamma takarrara zikrul qura. Kenapa Allah Ta'ala ulang dengan cerita ni? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang-ulang cerita Nabi, cerita para Rasul, cerita kebinasaan umat dulu? Untuk apa? Bila kita ni selalu dengar, kena pula dengan uslub penceritaan, peluk cerita tu, dia mudah melekat dalam jiwa manusia. Seolah-olah kita nampak bagaimana kematian puak-puak kafir tu. Kita boleh bayangkan, orang zaman Nabi Nuh,เขาtak mau naik kapal tu, duduk kokak duduk lemah, boleh nampak. Mari zaman Nabi Hud, bagaimana letusan suara angin yang kuat, boleh, kita boleh nampak bergelampangnya habis. Ni kita ni mari angin ribut dekat petang hari, terbai kemah bazar Ramadan pun kita takut dah. Ni macam kemah, terbalik kemah. Nampak kaum Nabi Lut, malaikat akak bumi balik. Jadi itu semua tu dipanggil. Sebab tu Allah kata tilkal qura, itu kampung-kampung yang telah dibinasakan. So untuk apa? Supaya istihdar pendengar ni boleh menjiwai cerita seolah-olah macam berlaku depan mata. Penting sangat cerita-cerita itu diriwayatkan, dihikayatkan, supaya pengajaran dan ibrah, iktibar itu lebih terpahak dalam hati para pendengar. Itu uslub Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, qauluhu ta'ala min anba'iha, daripada cerita-cerita dia. Kata bahasa Arab kata al-labibu bil isyarati yafham. Orang cerdik dengan isyarat dia boleh faham. Isyarat. Ai lamma kana al-aqilu man yakfi adna syai. Orang berakal ni dia tak payah kecek banyak. Orang cerita dia boleh tangkap ibrah. Sebab tu Allah Ta'ala kata min amba'iha, aku cerita kamu sebahagian lagi. Nak detail panjang lagi, banyak lagi cerita kebinasaan tu. Tapi apa yang Tuhan cerita, yang Tuhan gambarkan itu supaya kamu boleh siasat tengok yang lain-lain. Banyak lagi Nabi lain yang tak cerita dalam Quran, tapi ada juga dalam hadis, ada juga cerita dalam asar yang kita boleh mengambil pengajaran dan ibrah. Walaupun sedikit ujian Allah Ta'ala dengan masalah kesihatan di lutut kita ni, tapi bila kita bawa jemaah dalam program jejak sirah sampai di Bukit Uhud, saya tarik jemaah ni naik Jabal Rumah. Kadang-kadang kita bergantung orang nak naik. Sebab apa? Nak kutip ibrah. Bila duduk di atas Jabal Rumah, habis kita ceramah, Nabi kita jatuh lubang sini, Hamzah terburai perut dia di tepi air. Kita minta supaya jemaah tengok ke arah Bukit Uhud, tengok ke medan peperangan Uhud. Tuan-tuan pejam mata, tengok dengan mata hati. Biar kita nampak seolah-olah kita sedang tengok Rasulullah sedang mengesak darah di tepi Bukit Uhud. Allahu Akbar. Biar kita terasa di atas bukit ni kita boleh menitiskan air mata, kita nampak Nabi duk kesak darah. Keluar daripada mulut yang mulia. Nabi kata lan yufliha qaumun syajjar ra'sa nabiyyin. Tidak mulia satu kaum yang telah melukai muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kerana kesilapan yang dibuat oleh tentera pemanah, Allah yataqabbal minhum minasyuhada, Allah Ta'ala jadi mereka syahid walaupun berlaku kesilapan. Tapi kesilapan itu telah memberi kesan sehingga pecah, berdarah muka, patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sebut min amba'iha, walaupun kamu dengar sebahagian daripada cerita,
Tapi kamu bolehlah belajar lagi, tengok lagi, korek lagi, ambil ibrah dan pengajaran. Bukan sekadar pergi duduk korek. Dia panggil apa ni hodok cari batu-batu lama dari Ruban, arkeologi. Bahaya. Setengah arkeologi ni pergi duduk korek dalam bukit, jumpa patung lama. Jadi pokok Hindu dakwa tanah Melayu ni hak dia. Kadang-kadang ada benda yang membahayakan kita sendiri, itu bahaya. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua. Baik. Yang ketiga, tengok Allah Ta'ala kata, walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu kadzalika yatma'u Allahu ala qulubil kafirin. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu tengok bila aku hantar rasul dengan bukti-bukti, dengan mukjizat-mukjizat, mereka tak mau terima juga, aku cop atas hati mereka, mereka ni mati dalam kekufuran. Wal'iyazubillah. Apa pengajaran kita? Bila kita tengok pengajaran, kita tengok ibrah, kita tengok apa yang telah berlaku pada umat-umat yang ada ni, kenapa kita tidak ambil pengajaran? Aku nak tumpah sama, nak suruh Allah Ta'ala binasa juga, nak kena cok hati kita, sampai mereka kita tak boleh menerima hidayah Allah SWT. Sebut hak Nabi, sunnah Nabi menggigil dengan takut, bukan pakai nak beramal pada takut. Allah ustaz ni kat duk main Quran dengan sunnah ni, hak lain tak pakai. Apa dalam minda kita, dalam kepala otak kita mikir kalau kita takut pada sunnah Nabi SAW sampai tak nak sebut. Mari tuan-tuan kita kembali kepada Quran dan sunnah. Habis sebut gitu pun elegi. Patut ke apa lagi kita nak atas dunia ni sebenarnya? Kita nak ikut siapa atas dunia ni? Tengok ibrah. Yang penting orang yang menentang, Allah Ta'ala cop atas hati mereka, mereka tidak akan menerima hidayah Allah. Wal'iyazubillah. Baiklah, yang keempat, wa ma wajadna li aktsarin min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Allah kata, aku tak dapati mereka ni menunaikan janji. Kebanyakan janji mereka janji palsu, iaitulah mereka tidak melaksanakan tugas yang telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka janji daripada kecil lagi, alastu bi rabbikum qalu bala, tapi bila dah tua, bila dah besar, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini alhamdulillah, kita dakwa, kita yakin, kita isytihar kita ni ahlus sunnah wal jamaah, tapi bila kata-kata ikut sunnah tak mau. Apa sunnah yang kita nak? Jadi kita kena turunkan semua ibrah-ibrah umat dulu, kena turun kepada kehidupan kita seharian. Kalau tidak, tak ada faedah kita hidup atas dunia tanpa kembali kepada apa yang diajar oleh Allah, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina. Ini yang pertama. Yang kedua, ini dari sudut tertib zamani Musa, kemudian daripada 5 rasul yang lepas. Satu. Yang kedua, setiap rasul bi ayatina, ada mukjizat. Nabi sebut dalam hadis, semua nabi diberi mukjizat, amanat bihil bashar. Biasa dengan mukjizat itu boleh menyebabkan orang beriman dengan ajaran Nabi yang mereka terima itu. Tapi hak kerah kepala, hak tak dengar kata, hak kerah king, bahasa Kelantan tu, hak kerah king, hak kerah pedang, royaklah rimah gajah, barilah berapa benda pun, macam cakap dengan tunggu kayu, macam cakap dengan lembu, cakap dengan kucing. Kita ni buat baik ke kucing. Anak kos kita minat kucing, duk pegang kucing, tak ada tengok kucing yang kosong. Jadi kadang-kadang kita duduk cakap dengan kucing, kita terkecek dengan dia. Dia tak jawab apa, senyum pun tak. Dia tak kira kita ni terima maklumat, terima cerita-cerita tentang Nabi, tentang Quran, hadis, nak jadi macam kucing, pakai sengih, tak tahu gapo. Biar ada orang panggil kesan dalam jiwa tu, biar ada kesan dalam jiwa. Jadi mukjizat, ayat, semua tanda-tanda itu untuk apa? Untuk manusia yang berfikir, mereka boleh berfikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik, insya-Allah.